Anda semua pernah minum kopi yang harganya boleh cecah ratusan ringgit, tapi asal dia dari najis haiwan. Inilah dia, kopi luwak. Antara kopi yang paling terkenal dan kontroversi di dunia. Kopi ni datang daripada biji kopi yang dimakan oleh haiwan bernama luwak atau musang sivet. Bila luwak makan buah kopi yang paling masak dan terbaik, isi buah tu dicerna, tapi biji kopi dia tak hancur. Jadi, biji tu keluar semula bersama najis. Lepas tu, biji kopi tadi dibersihkan, diproses, dipanggang dan dijadikan kopi premium. Kenapa mahal sangat? Sebab proses dia rare, penghasilan sikit dan dikatakan enzim dalam perut luwak ubah rasa kopi jadi lebih smooth, kurang pahit dan ada aroma yang unik. Tapi ada juga sisi gelap dia. Disebabkan permintaan yang tinggi, ada tempat yang kurung luwak dalam sangkar sempit semata-mata nak hasilkan kopi ni. Sebab tu ramai sekarang galakkan beli kopi luwak yang datang dari sumber liar dan beretika. Kadang benda yang paling mahal bukan sebab kualiti, tapi sebab cerita di sebaliknya. Dan kadang apa yang nampak mewah pada kita datang dari penderitaan makhluk lain. Soalan dia sekarang, kalau anda semua tahu asal usul dia, masih berani nak cuba tak?